tak nak cerita dekat sini. Biarkan PKR tak payah perbaikikan kerosakan mereka. Saya memang kerja saya nak merosakkan PKR itu, bukan saya nak membantu pun. Sebab kenapa saya nak PKR itu rosak? Kenapa saya nak PKR itu tumbang? Dan saya suka keadaan dia yang ada hari ini. Sebab saya antara orang yang mungkin orang PKR, mungkin geng-geng yang menang sekarang ni rasakan bahawa saya tidak ada kepentingan dalam PKR waktu saya dalam PKR dulu kan. Mereka selalu kata, alah Daniel tu apalah sangat jasa dia kan. So, sebab saya adalah rakyat yang berusaha untuk memenangkan PKR melalui parti PH itu. Apabila saya dengar orang-orang PKR merasakan bahawa mereka lah pejuang dalam PKR ni. So, bila saya keluar PKR ni, saya sebagai rakyat, saya nak pastikan PKR dihantar kembali kepada titik lama dia. Titik lama dia akan jadi pembangkang. Dan kita lihat selepas ini, macam mana keadaan dia. Dia boleh